Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam maju Johor, orang-orang Pontian. Inilah satu detik bersejarah buat kita. Seluruh warga Pontian dijemput hadir beramai-ramai ke Majlis Pecah Tanah Pembinaan Bangunan Tambahan Hospital Pontian yang akan berlangsung serentak dengan Karnival Rakyat Madani. Pada 15 Februari 2026 hari Ahad, jam 2.30 petang bertempat di Dataran Jubli Intan, Pontian. Majlis penuh bermakna ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Satu penghormatan besar buat rakyat Pontian. Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, projek ini melibatkan pembinaan 4 blok yang akan menambah 110 katil hospital sekaligus memberikan manfaat kepada 230,000 penduduk daerah Pontian. Ayuh warga Pontian, hadirkan diri, tunjukkan semangat dan semangat kebersamaan kita. Malaysia Madani, Pontian sejahtera. Kita jumpa di sana.